Okey, ni throwback pergi makan samurai yakiniku untuk set buffet dia. Okey, tu yang kita dah masak. Okey, ni dia punya sos di hitam. Lepas tu ini set yang akan dapat lah. Tapi biasanya kalau saya pergi makan, saya makan untuk set yang kambing tu je, bagi yang tak makan sangat pun. Okey, ni apa yang dia punya set up. Boleh nampak tu ni tisu basuh batu tadi tu. Okey, ni yang menggunung ni sebenarnya kambing ya. Lepas tu yang sebelah tu daging celur tadi. Itu dia punya ladi hitam. Okey, ini proses untuk kita bakar ya daging kambing tu. Yang specialnya kat sini, kalau macam kita makan set RM35 tak termasuk dengan tax tu, boleh makan limited dalam sejam setengah macam tu. Okey, yang penting kita puas makan lah. Okey, ini daging celur, celur tak payah lama sangat. Okey, kalau tak nak ramai orang, boleh datang awal-awal pagi ataupun masa diorang nak tutup dah. Okey, bye.